337 orang. Itulah jumlah insan yang sejak daripada April sehingga Julai yang lalu telah memilih untuk menjadi penaja kepada anak-anak Nadi Al-Quran. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan kathira kepada setiap seorang daripada anda. Malah ada dalam kalangan penaja yang telah menaja sehingga 12 bulan. Dan bagi kami, tajaan ini bukan sekadar angka semata-mata, tapi inilah komitmen yang dapat membantu menampung keperluan anak-anak untuk terus belajar Al-Quran secara berterusan. Sebab perjalanan mereka bukan untuk sehari atau sebulan sahaja. Mereka perlu terus dibimbing, diajar dan dididik sehinggalah mampu membaca dan mencintai Al-Quran dengan sangat baik. Sebab itu, kepada 337 orang penaja yang sedang bersama kami, besar harapan kami agar tuan dan puan semua dapat terus istiqamah dengan tajaan bulanan ini. Kerana selagi tajaan ini berterusan, insya-Allah, selagi itulah kita dapat bersama-sama pastikan perjalanan pendidikan Al-Quran mereka terus berjalan. Dan dalam masa yang sama, masih ramai lagi sebenarnya anak-anak yang memerlukan anda semua untuk bersama dalam perjalanan mereka. Mungkin Jumaat inilah giliran kita pula menjadi penaja-penaja kepada seorang daripada mereka. Bayangkan, setiap kali anak yang kita taja membaca satu huruf Al-Quran atau menghafal satu ayat dan mengamalkan apa yang dipelajarinya, insya-Allah ada bahagian pahala kita yang terus mengalir. Jumaat ini, ayuhlah taja seorang anak Nadi Al-Quran. Jadilah asbab perjalanan mereka bersama Al-Quran dapat diteruskan. Semoga Allah menerima amal kita dan mengurniakan keberkatan pada setiap rezeki yang anda kongsikan. Amin ya rabbal alamin.